Hai kawan, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Yes, so hari ni aku akan buat video a day in my life lah. Macam yang ada kawan-kawan aku dekat TikTok live, mereka suruh aku buat video macam ni lah. So sekarang ni dah pukul 4 lebih, bukan pukul 4 lebih dah. Sekarang ni pukul 5 pagi lebih macam tu. Dan sekarang ni aku tengah sahur lah ya. So apa kata kita mula. Maaf, ya Allah, tak perasan weh. Ada sisa-sisa makanan tu, minta maaf lah ya. Kita halal berhalal je lah ya. So sekarang ni dah pukul 5 pagi lebih. Dan sekarang ni aku tengah bersahur. Aku tadi dah sahur tadi dah. Cuma tinggal kita nak minum air je lagi. So apa kata kita akan start pukul 5 pagi ni. Kita start dengan apa? Kita start dengan sahur lah ya. Dan kita akan teruskan dengan aktiviti kita yang seterusnya. Kita minum air ni je lah guys. Air mineral kan. Bismillah. Segarnya ya Allah. So selepas aku pergi bersahur pula, aku pun sambunglah tidur aku dan mimpi aku yang paling indah sekali di Bandaraya Sibu. So macam ni lah rutin aku. Selepas aku sahur, aku pergi sambung tidur. Dan selepas tu pula kita tunggu masa untuk kita nak bersiap sedia untuk kita nak pergi ke tempat kerja. Okay, so sekarang ni aku dah bersiap dah sekarang ni. So sekarang ni aku cuma menunggu kawan aku untuk ambil aku lah. Minta maaf kita sambut dia Serabai. Nanti aku akan kemas-kemaskan sikit lah kan. Dan aku pakai sunscreen hari ni. Kenapa? Sebab aku takut kulit aku gelap. Lepas tu aku tak nak kulit aku sunburn, terkena cahaya matahari. Walaupun dah terkena sunburn lah ya. So sekarang ni aku cuma menunggu kawan aku untuk jemput aku. Dan kita akan teruskan dengan kerja-kerja kita lah. Okay korang, so minta maaf lah di atas sunscreen itu. Sebab aku ni jenis tak reti sangat nak bermakeup ni korang. Sebab aku ni bukan perempuan, aku ni lelaki korang. So ini memang first time aku pakai sunscreen. Korang halal berhalal lagi lah ya. Dan macam hantu pula ya, hantu raya. So kita akan tengok macam mana cara aku bekerja nanti, macam mana proses dia. So selepas ni korang akan stay tune tengok video aku seterusnya. Dan kena tekan like, komen dan subscribe aku punya video. Okay guys, so sekarang ni aku dah sampai dekat hub. Dan sekarang ni dah tengah sorting lah ya. Okay, macam ni lah korang. Pekerja aku dia macam ni. First, aku kena sampai dekat tempat hub sebelum pukul 10 pagi macam tu. Sebelum pukul 11, pukul 12 tengah hari macam tu lah kan. So selepas tu pula kita tengah menunggu diorang ni untuk sorting lah. Sorting ikut zon-zon tertentu lah. Macam dekat Sibu ni dia banyak daerah tau. Diorang kena susun dulu ikut zon-zon tertentu, kawasan-kawasan tertentu kan. Selepas tu pula kita sorting lagi ikut kawasan-kawasan tertentu lah. Maksudnya macam pekan-pekan kecil dekat daerah-daerah Sibu ni, lebih kurang macam tu. Selepas tu pula aku kena sorting lagi sekali bagi ke kawasan. Macam contoh dekat Sibu ni ada satu kawasan tu, Contohnya aku boleh cakap kawasan dia ada satu perumahan tu Rantau Panjang. So aku kena sorting dulu mana satu lorong dia, mana satu tempat-tempat dia, macam tu lah kan. Lebih kurang macam tu. So selepas tu pula barulah kita ready untuk deliverkan kita punya barang. Okay korang, by the way, kalau korang nak tengok video ni lebih lanjut, korang boleh tengok video yang aku pernah jadi runner dalam masa satu hari itulah. Korang search je dekat YouTube channel aku ni dan jumpa video dia. Korang cari sendirilah. Malas pula aku nak letak ni. Korang cari sendiri dah ya, video yang aku pernah jadi runner dalam masa satu hari. Sebab kat situ aku telah tunjukkan secara tak kata detail sangat, tapi macam tu lah cara kerja aku lah. Yang maksudnya waktu tu yang aku jadi runner dalam masa satu hari. Seterusnya tibalah masa untuk kita nak berbuka puasa. Dan macam biasalah dekat situ kita dah nampak ada air jagung lah guys. Ada air jagung, ada nasi goreng ayam, ada nasi
ayam black pepper. Memang best gila lah. Ada ABC lagi. Sedapnya. Waktu-waktu ni kita orang se-family nak tunggu masa untuk berbuka puasa lah. So boleh kata hidangan kita orang ni biasa-biasa je. Ada roti john, ada kek pula, ada roti tepung pelita. Sedapnya. Waktu ni kita orang tunggu waktu berbuka puasa. Dan kebetulan pula Sarawak ni awalnya buka puasa ya. Betul, Sarawak ni memang buka puasa awal. Waktu ni kita orang berbuka puasa pukul 6.46 petang lah. So waktu ni kita orang tunggu masa nak buka puasa je, nak makan je lagi. Ya Allah, ya Tuhanku, minta maaf korang. Waktu tu kita orang tak sempat tarawih sebab hujan sangat lebat ya dekat Bandar Raya Sibu ketika itu. Tapi korang boleh tengok lah macam mana suasana tarawih dekat Bandar Raya Sibu yang aku pernah alami beberapa tahun yang lalu dan juga beberapa hari yang lalu lah. So nanti sini aku sertakan video lah ya. Okay, aku sekarang ni berada dekat masjid. So memang macam ni lah keadaan kalau kau solat dekat sini. Sekarang tenang ya guys, sekarang ni dia tengah solat witir. Tapi aku memang keluar awal sebab lepas ni memang aku nak balik ya. Aku akan solat witir sendiri. Sementara tu kita akan balik dan kita akan teruskan dengan konten kita yang seterusnya. So macam korang untuk video kita kali ni, adakah membosankan ataupun tidak? Sila komen di bawah. Okay guys, aku rasa sampai sini konten kita kali ni. I hope I'll see you guys again in my next video. Hope korang terhibur dengan konten kita kali ni. Dan minta maaf kalau video kita kali ni membosankan. Semoga kita berjumpa lagi. Bye.